Freehold semi di 2 tingkat, dah renovated and extended dengan ada approval di mana guys, di Taming Maju, di Ceras Jaya sahaja dekat balakong. Rumah dengan 40x90, nampak panjang ke belakang kan? Rumah yang ada tanah sesuai untuk anda nak gardening. Dia punya family hall pun sangat luas. Rumah dah cantik, nampak kan? Ada plaster ceiling. Rumah condition pun dah terjaga. Yang paling penting, rumah ni sesuai bagi anda yang ada keluarga yang ramai. Boleh duduk dengan pak mertua, duduk dengan family sendiri, adik-beradik. Sebab apa? Sebab dia ada 6 bilik dan 3 bilik air guys. Jom kita tengok dia punya bahagian dapur sahaja, sangat panjang, sangat luas dan ada satu bilik bawah macam guest room. Guys, tengok dia punya dining area pun macam ada 2 tau. Okay, ini adalah bahagian dapur. Rumah dah habis extend sampai ke belakang. Rumah pun dah ada dia punya kitchen, cabinet, tabletop, semua dah ada. Jom, kali ni kita tengok bahagian atas pula. Ada dia punya family hall kecil saja ke atas. Dan kita tengok pula dia punya master bedroom. Nampak kan? Dia punya bilik master pun dah luas dengan owner dah buat sedikit decoration. Ada dia punya tempat nak letak barang-barang macam perfume dan sebagainya. Dan dia punya toilet pun nampak cantik, dah buat elok. Kalau anda guys yang ada anak-anak yang dah besar, yang nak upgrade rumah yang lebih selesa, suka sangat dengan rumah semi-di, ini adalah property yang anda kena consider juga. Dan kalau anda berminat, cepat-cepat roger dengan saya. InsyaAllah saya akan bantu anda. Dan rumah ni harganya bawah daripada 1 juta sahaja. Cepat kontak dengan saya.